Biasa setiap kali perjalanan aku mesti belakang tu ada lagi lauk-lauk yang lain kan. Bagi aku mi mamu ni memang sedap ke ah. Tak sepasal aku bungkus sampai 6 kan bawa. Yang aku nginap, tapi bukan aku yang uruskan ni. Ni semua adik sepupu aku yang uruskan. Lorong Seni Masai. Sekarang ni aku ada dekat Lorong Seni Masai. Jadi aku adalah tengok dekat TikTok, diorang ada ambil gambar kat sini. Dan tempat ni pun cantik juga. Kalau korang suka mural, macam-macam mural ada kat sini. Atas ni pun cantik. Aku rasa malam mungkin lagi cantik kot. Nampak macam ada lampu-lampu atas ni. Ramai juga budak-budak lepak kat sini. Jadi okey lah, tak ada sunyi sangat kan. Banyak kedai makan. Kalau korang duduk kat Masai ni aku rasa okey je. Aku rasa ni kira macam pekan kot. Kalau pekan ni kira adalah kedai-kedai makan, ada kedai jual baju. Siapa yang minat jalan-jalan lah, macam aku kurang sikit suka jalan-jalan ni. Aku suka tengok mural kat sini lah. Mural kat sini memang cantik-cantik. Siapa yang ada datang dengan 2 orang, 3 orang, okey lah ambil gambar area sini. Taklah besar, tapi bagi aku cukup je lah. Orang kata mural ni banyak sangat pun jadi serabut juga. Jadi ni just nice lah. Ada macam-macam. Itu pun kalau tak salah gambar Menteri Besar Hafiz On. Dan kat sini pun ada juga gambar yang okey lah. Bagi aku cantik je. Kat sini kalau korang boleh ambil gambar ni pun cantik. Pos Malaysia, Masai. Memang cantik lah diorang lukis. Okay, sekarang ni aku ada dekat Seni Bongkov. Bagi aku ni another level lah untuk aku. Boleh tengok kapal-kapal layar ni. Dahsyat. Ya Allah. Rasa macam duduk tempat orang kaya lah. Aku pun tak lepak lama kat sini sebab aku rasa ni bukan tempat aku lah. Aku rasa kaya sangat kat sini. Kemudian aku meneruskan cari sunset. Macam biasa, setiap kali tempat aku pergi aku mesti cari sunset. Tapi itulah, sampai dekat sini macam dah lewat sikit. Sebab aku pun tak tahu sebenarnya jalan-jalan dekat Masai ni. Aku cek kat TikTok pun macam tak berapa ramai sangat orang buat video pasal Masai. Jadi aku ikut je lah mana-mana yang aku rasa nak pergi. Okay, sekarang ni aku ada dekat Wooden Bridge, Kampung Senibong. Aku pun tak tahulah, ikut je lah Google Map ni mana di bawah. Aku harap dapat sunset lah yang cantik sikit kat sini. Dan aku harap ada parking. Aku sebenarnya memang naif betul lah datang kat Johor ni. Sebab terutamanya bahagian Masai atau Pasir Gudang ni. Aku sebenarnya tak tahu kat sini Senibong Seafood. Kemudian aku nak cari yang utamanya sunset lah. Yang datang-datang sini, ui, kedai seafood punya harga pun itulah kan. Bagi aku mungkin murah lah untuk orang Singapura datang ke sini. Tapi untuk aku ni RM16 100 gram udang terasa lah. Jadi aku datang sini, aku tengok apa yang menarik kat sini. Bagi aku ini satu pengalaman lah. Kalau kau pergi negeri orang, kau tak tahu apa dan kau ikut je arus yang kau nak pergi. Jadi sampailah kat sini. Lalang aku pun solat maghrib sementara nak jalan-jalan ni kan. Dan lepas solat maghrib semua, aku teruskan perjalanan aku untuk tengok suasana kat sini. Bagi aku itulah Singapura. Orang kata aku pun tak pernah pijak pun Singapura. Jadi aku nak tengok lah sempadan antara Malaysia dengan Singapura. Apa yang menarik sangat. Bagi aku menarik je. Kau boleh tengok ada nampak lampu-lampu
Jadi orang tengok dari jauh kata tu lah Singapura. Bagi aku macam okey, ni lah Singapura ni. Dan bagi aku untuk orang KL yang datang ke Johor, inilah bagi aku ni lah yang orang KL nak tengok kot. Macam aku yang tak pernah datang ni. Jadi aku teruskan tengok apa yang menarik kat sini. Jadi aku beli roti untuk alas perut waktu malam. Bagi aku roti okey je, sedap. Aku datang sini memang tak makan lah, saja nak jalan-jalan tengok apa yang menarik. Kalau kau cakap tak ada duit lah tu, memang tak ada duit lah datang sini. Sebab aku memang tak terfikir untuk belanja sebanyak ni untuk makan kat sini. Tapi bagi korang okey je makan kat sini kalau korang ada duit. Jadi aku balik, aku makan roti dan aku ingat nak tidur lah. Malam tu lepas balik aku ada keluar balik lah, bawa makcik-makcik aku pergi jalan-jalan. Dan aku sampai ke Johor Bahru, sampai ke Pasar Karat dan tengok laman mahkota. Tapi sebab aku penat sangat, aku tak buat video apa-apa. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ni hari ke-3. Aku tak tahu lah nak pergi mana. Saja keluar jalan-jalan pagi ni. Aku kan nak pergi Teluk Kabung. Daripada Masai ni lebih kurang 20 minit lah. Sebab aku tengok hari ni pun sunrise macam tak apa-apa nak clear pun. Jadi kalau aku nak lepak dekat jeti kampung asli tu pun macam tak ada kelebihan banyak lah. Jadi dah alang-alang hari terakhir ni aku pergi je lah sejauh yang boleh. Saja nak tengok-tengok kawasan Johor ni kan, kat Pasir Gudang ni. Lepas ni dalam pukul 9 dalam pukul 10 macam tu aku nak check out dah. Aku jalan merayap, lepas tu aku rasa macam dah sesat. Aku keluar balik daripada kawasan situ. Aku pergi ke Kampung Pasir Putih. Sebab kat situ ada satu jeti yang aku rasa sepatutnya aku memang sampai sini dululah. Jeti Kampung Pasir Putih. Memang rugi lah aku pergi merayap mata-rata, sedangkan kat sini memang cantik kawasan ni. Macam aku cakap, aku datang sini memang tak ada plan apa-apa, perancangan pun tak ada. Dan aku ada juga cari kat TikTok, memang susah nak jumpa orang yang buat video pasal Masai atau Pasir Gudang. Kemudian aku mula berangkat balik ke KL dan aku singgah di Pontian. Kat sini ada jual nenas. Nenas kat sini pun okey je, murah je bagi aku. Dan sedap, manis. Ada dua jenis nenas kat sini. Satu tanah gambut, satu lagi tanah bukit kalau tak salah aku. Dan memang kita orang beli lah. Sedap. Aku bukan peminat nenas, tapi bagi aku kat sini nenas dia sedap. Sebab aku dah rasa. Kita orang teruskan perjalanan lagi. Sebenarnya misi aku ke Pontian ni sebab nak pergi rumah makcik aku. Dia ajak datang makan-makan. Sebab dah lalang kan datang Johor, singgahlah kampung dia. Kemudian kita orang pergi ke Azhar Food untuk beli keripik-keripik. Memang entahlah, bagi aku kalau aku pergi kedai-kedai keripik ni, kalau tak habis duit tak sah. Kemudian kita orang teruskan perjalanan lagi. Dan hujan juga sebenarnya kat sini. Tapi hujan tak lama pun, sekejap je. Kita orang akan ke Keluang untuk menikmati satu kedai kopi yang bagi aku suka kopi dia. Aku bukan peminat kopi. Kalau aku minum kopi aku jadi pening kepala. Keluang Real Coffee di Keluang, Johor Darul Takzim. Bagi aku kopi kat sini atau kopi kat sini memang sedap lah. Kena pula makan dengan roti kaya ni. Wah, lagi sedap. Hujan-hujan waktu. Wah, nikmat betul. Aku sampai sekarang terngiang-ngiang. Rasa macam nak pergi lagi lah makan kat situ. Dan kemudian kita orang pun berangsur lah berangkat nak balik ke KL. Sementara tu kita orang jalan-jalan lah kat Keluang ni, apa yang ada. Kita nak tengok KTM yang ada kat sini. Kemudian kita orang singgah di satu tempat lagi, iaitu jambatan apa aku tak ingat nama jambatan ni. Tapi memang cantik lah untuk ambil gambar. Saya saja duduk ambil gambar. Kalau korang boleh tengok gambar aku, tak adalah pro sangat ambil gambar, tapi boleh lah ambil gambar sikit-sikit. Kemudian aku ke Keluang Art Street.
Keluang Art Street ni sama je macam dekat dekat Masai tu. Cuma untuk kali ni dia kat Keluang lah. Boleh katakan Keluang Man lah kan. Jadi aku ada ambil gambar kat sini. Sini pun memang cantik dia punya art dia. Ni gambar-gambar aku. Boleh lah ambil gambar. Kemudian kita orang berangsur juga ke Muar. Tak pernah makan mi Muar. Tapi aku tak tahu macam mana nak bagi tahu rasanya. Jadi aku singgah di Mi Bandung Central kat Muar. Kita orang beli otak-otak, kita orang beli sate. Lepas tu korang boleh tengok Mi Bandung tu apa besar gila mangkuk kan. Ya, tapi bagi aku sedap lah. Ikut orang kot. Bagi aku okey je, sedap. Sebenarnya kita nak makan kat tempat lagi satu tu, tapi kedai tu bukan dah tutup tapi dah habis. Jadi dia kata pergi kedai lagi satu lah, kot ada lagi. Nasib baik ada kot tidak, memang daripada Yompeng tu kita orang dah turun lah pergi ke Muar sebab kena lencong. Rasanya macam ada kemalangan satu kat situ. Kemudian kita orang pun balik ke Kuala Lumpur. Kita orang singgah di Nenek Arif kejap untuk rehatkan badan sikit, sebab memang penat sikit lah berjalan kan. Dan aku rasa aku gembira pergi Johor, walaupun aku tak sempat pun nak explore Johor ni banyak sangat. Dan aku tahu makanan dia memang sedap-sedap, cuma aku tak sempat nak pergi sebab ada wedding semua kan. Jadi aku harap korang enjoy lah tengok video aku masa untuk balik ke rumah. Jadi kalau korang nak singgah charge EV kat sini ada charge EV. Dan insyaAllah kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.